Assalamualaikum, saya Nur Arjuna Nadira binti Muhammad Saiful, nombor matrik S71735 akan membentangkan tentang pengenalan. Kebakaran hutan dan beluka ini merupakan antara isu alam sekitar yang semakin membimbangkan di Kuala Nerus. Peningkatan kes ini telah memberi kesan negatif kepada alam sekitar, kesihatan penduduk dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Antara faktor utama yang menyumbang kepada kejadian ini berlaku adalah keadaan cuaca yang panas, musim kemarau yang berpanjangan dan juga hujan yang tidak menentu. Akibat daripada kejadian kebakaran hutan dan beluka ini boleh menyebabkan pencemaran udara, jerebu dan juga gangguan kesihatan kepada penduduk akibat pendedahan kepada asap yang terlalu tebal. Pembangunan pesat dan juga perubahan guna tanah di Kuala Nerus juga turut meningkatkan tekanan terhadap pengurusan alam sekitar dan menjadikan kawasan tersebut lebih terdedah kepada risiko kebakaran. Isu ini perlu diberi perhatian yang serius melalui penguatkuasaan undang-undang yang berkesan, pengurusan alam sekitar yang sistematik dan juga peningkatan kesedaran masyarakat bagi memastikan kelestarian alam sekitar ini terus dipelihara. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah Sehari S7022. Saya akan membentangkan sorotan literatur iaitu dapatan daripada kajian-kajian lepas. Kebakaran hutan ialah kejadian api yang berlaku secara tidak terkawal di kawasan hutan yang dilitupi tumbuh-tumbuhan seperti beluka. Sama ada faktor semula jadi atau aktiviti manusia. Faktornya adalah aktiviti manusia seperti pembunuhan tanah, kedua cuaca dan iklim, ketiga geografi dan persekitaran. Kesannya ialah kemusnahan flora dan fauna, jerebu dan mencemarkan saluran air. Untuk cabaran pengurusan alam sekitar ialah sukar untuk memantau kawasan yang luas, cuaca yang kering dan tahap kesedaran yang masih rendah. Untuk langkah mengatasi pembakaran adalah mengaktifkan apply PTPTK, menguatkuasakan undang-undang dan mempertingkatkan program kesedaran alam sekitar. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian mengandungi reka bentuk kajian, iaitu kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis data sekunder bagi meneliti isu kebakaran hutan dan beluka di daerah Kuala Nerus, Terengganu. Yang kedua, kaedah pengumpulan data. Kaedah kajian dikumpulkan melalui kaedah dokumentasi untuk meneliti sumber-sumber sekunder yang berkaitan. Kaedah analisis data. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan analisis kandungan konten analisis. Kaedah ini melibatkan proses mengkategorikan maklumat kepada beberapa tema utama seperti trend kebakaran, faktor penyumbang kesantaran alam sekitar dan langkah mitigasi yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih Eliani binti Muhammad Yani, nombor matrik S70670. Saya akan membentangkan lokasi kajian. Kajian ini tertumpu di daerah Kuala Nerus yang kini mengalami transformasi guna tanah yang sangat pesat. Topografi berpasir serta kewujudan tanah lapang yang luas di Tok Jembal dan Gombadak menjadikannya zon berisiko tinggi bagi kebakaran terbuka. Apatah lagi dengan kepadatan penduduk dan aktiviti pembangunan, kawasan ini menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan cuaca. Lokasi ini dipilih bagi merangka pengurusan risiko yang lebih efektif demi menjaga kesihatan awam dan integriti ekosistem kita. Sekian, terima kasih. Saya S70889 Nurzuliati binti Makzuki akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan faktor utama kebakaran di Kuala Nerus. Pertama, pembakaran terbuka sisa kebun dan sampah di tanah persediaan membolehkan bersalah kini berdepan denda berat sehingga RM1 juta di bawah Akta Baharu 2024. Dua, faktor cuaca panas akibat peralihan monsun barat daya yang mengerikan tumbuhan. Dan ketiga, kecuaian manusia seperti pembuangan puntung rokok akibat tahap kesedaran yang rendah. Seterusnya, paparan data menunjukkan Kuala Nerus adalah daerah paling kritikal di Terengganu dengan catatan tertinggi sebanyak 228 kes mengikut rekod Jabatan Bomba dan Penyelamat. Secara keseluruhan, sebanyak 1,434 kes dilaporkan melibatkan kemusnahan hampir 320 hektar tanah di mana kawasan beluka mencatatkan keluasan terjejas paling tinggi. Kebakaran hutan dan beluka di Kuala Nerus memberi kesan kepada kesihatan penduduk melalui pencemaran udara, memusnahkan habitat semula jadi serta mengancam keselamatan komuniti. Dari aspek cabaran pula, pengurusan alam sekitar berdepan, kekurangan sumber, tahap kesedaran masyarakat yang rendah, penguatkuasaan undang-undang yang lemah serta faktor cuaca panas dan perubahan iklim yang menyebabkan kebakaran semakin sukar. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kebakaran hutan dan beluka di Kuala Nerus merupakan isu alam sekitar yang serius yang berpunca daripada faktor cuaca, aktiviti manusia dan juga kelemahan pemantauan. Pengurusan isu ini turut berdepan dengan pelbagai cabaran terutama dari segi sumber, tenaga kerja dan juga kesedaran masyarakat. Oleh itu, kerjasama semua pihak melalui penguatkuasaan yang lebih berkesan, penggunaan teknologi serta program kesedaran awam amat penting bagi memastikan kelestarian alam sekitar ini dapat dipelihara untuk generasi masa hadapan.